semuanya boleh berubah dalam sekelip mata aja. Mula esok, tiba-tiba gaji Tuan si ada, berapa lama Tuan boleh bertahan? Seminggu, sebulan, ataupun mungkin beberapa hari je. Masa pandemik COVID-19 pada tahun 2020, ramai rakyat Malaysia kehilangan pekerjaan dan sumber pendapatan secara tiba-tiba. Ramai yang sebelum tu merasakan pekerjaan mereka tu stabil. Dan ramai yang yakin syarikat sedaya bekerja kukuh. Tetapi apabila krisis berlaku, semuanya boleh berubah dalam sekelip mata aja. Sebab itulah kami pakar kewangan sentiasa menekankan kepentingan dana kecemasan. Dana kecemasan itu ialah simpanan khas yang dipakai apabila berlaku perkara yang dijangka seperti hilang pekerjaan, aksiden, sakit, kecemasan keluarga ataupun masalah kewangan yang terdesak. Pakar kewangan mencadangkan supaya kita tu ada sekurang-kurangnya simpanan bersamaan dengan 3 ataupun 6 bulan gaji kita. Mun gaji topan tak 3,000 sebulan. Target sekurang-kurangnya 9,000 ataupun 18,000 sebagai dana kecemasan. Mungkin nampak besar, tapi lebih bagus mula sedikit demi sedikit daripada si mula langsung. Hari itu, kita boleh nanggap keadaan ekonomi dunia yang masih menentu. Konflik geopolitik, ketidakstabilan pasaran dan cabaran ekonomi yang boleh memberi kesan langsung kepada sesiapa saja. Kita mungkin dapat mengawal apa yang akan terjadi, tapi kita boleh bersedia untuk menghadapinya. Jadi, mun tuan belum ada dana kecemasan, itulah waktu yang terbaik untuk mula-mulanya. Sebab, apabila musibah yang datang, yang menyelamatkan kita bukanlah jumlah gaji yang kita pernah terima, tapi jumlah simpanan yang kita telah sediakan.